Bruh. Zabira, Zabira. Right now kita orang dah bersiap untuk balik. Bye. This is our days. 3 hari 2 malam di Kuala, guys. So comfortable, so selesa. Sebabnya semalam nak balik terus, tapi at least nak rehat lah kejap kan sebelum balik ke JB. Okay. Dah kita nak balik. Jom balik, jom balik. Nah, kita nak balik lah kita orang. Bye. Oh, we check out. Bye. Bruh. Bye-bye, Billy. Jumpa lagi. Makan dekat Bena Panjang. Punalah. Bena Panjang. Sini Bena Panjang. Bruh. Bye KK. Bye, KK. Bye pokok getah. Ada kan nak gambar pokok getah? Tu aja. Oh, Tak apalah. KKL. Bruh. KL. Hai KK. KK. Kuala Kangsar. Ada jual bandar kat sini. Jual bandar. Tu apa? Candan maju, bye Candan maju. Tapi dia kadang jauh-jauh juga kan nak nampak. Ya, tu nak cakap tiba-tiba dolah kat sini kan. Dia campak-campak. Tu yang naik Grab tu. Banyak kena bayar dulu sikit-sikit. Ah. Setempat. Ni pun sama, tiba-tiba ada ekor kat situ. Dia tak setempat. Ya, tak setempat. Kos biji kat sini kan. Miau miau. Aku ada Igala rap rap. Nyondong top pop. Bruh. Video bilang. Last last lalu terung keke kolakan so. Lalu terus malam tak boleh. Dia kalau lalu kampung tak lalu terung kan. Memang belah. Siapa yang buat ni? Nice, so nice. Lawa ibu ni lawa dengan bangunan-bangunan begini ya. So nice. Bruh. Right now kita makan kat Siti Kajang. Rehat kejap. Guys, so today kita dah sampai ke Nilai untuk rest satu malam sebelum balik ke JB. So kita duduk sikit bilik tidur kat Nilai. Alright guys, so this one lah rumahnya. Macam orang kata kita tidur satu malam je, tapi macam ada kok. Ada ni microwave. Lepas tu ada apa belakang? Ya, ni apa? Okay, tak ada. Lepas tu ada ni. Lepas tu ada peti ais. Jom mana mesin basuh? Bruh. Okay, lepas tu ada ni. Gila. Nampak tak? Rumah dia nice. Kita orang order easy home. Cheng eat take out here. Bilik. Ni ruang tamu dia, bilik pula dah. Tada, ada punya tu pemandangan. No. Lepas tu ni bilik pertama. This is bilik pertama dia. Nampak tak? Ni dia ada bilik air sendiri. Gila, nice. Memang nice gila, pintu dia pun nice. This one bilik kita orang. Bruh. 2 katil. Ada bilik air. So ada kubur. Kejap. Ni bilik air.
Oh, dia susah nak buka. Okay, ada peti ais. Peti ais. Dia masuk di sini. Nice doh. Sediakan mesin basuh sekali. Satu malam baru 100 lebih. Nice lah, nice. Okay, orang yang ni adalah dia. Okay, bye. Tu je. Ni pun kau tarik juga ke? Let's go. Cause I this that's right. Like so inilah rumahnya. Saya baru sampai rumah, baru tu check in. Ginilah sebelum balik JB esok. Hari ni kita nak melawat tempat untuk mandi esok with mama. Okay, let's go. Oh, bestnya nak mandi. Untuk mandi ke sini? Mana basikalnya? Wah, macam tu kolam dia. So, esok kita jumpa. Kita tidur dekat sana. Kita tinggal 10. So, kita punya kolam ni tinggal 9 gitu. Zabira. Okay guys, hari ni kita makan lagi. Yuhu. Ni kita dah sampai kat hotel tu. Masa malam kita pergi lah keluar makan dekat kedai sahabat. Dia kata mi celup dia sedap. Jom kita try. Morning sunshine. With some apa nasi ni? Apa ingat apa dia? Apa ke? Ini pergi mandi. Jom makan dulu. Banyak apa? Sekejap duduk je. Saya tergila nak pergi mandi. Lupa nak pakai sunscreen. Kita boleh gerak. Let's go. So, jom kita mandi kolam. Itu kakak ayah yang my mom. So, mandi kolamnya. Gerak ke sana. I'm excited. Dah lama tak mandi siap. Tak ada bawa air. So, this one is kolamnya. Mama. Jom mandi. Okay, kat sini kolam ni unik ada treadmill. Treadmill ni belum menghadap sana. Ni treadmill. Ini macam basikal macam tu. Okay. So best. Sana di kolam biasa lah. Let's go. Ikan. Ya, Mama tengok ni bila rakam apa. Balik kat video. Oh no. Bruh. Hey guys, so today is the day. Okay, today is the last day for holiday untuk this month. Thank you very much for subscribers that dah 5 hari kita nak pergi percutian selama 5 hari 2 malam. Tidur dekat Tanjung Malim 1 malam, 2 malam kat Kuala Kangsar, 1 malam kat Nilai. So it's such a beautiful moment. Ciwa. La la la. Today is Sunday, right? Today is Monday. Walaupun orang patutnya bekerja, tapi kita tak kerja lagi. Esok baru kerja, okay? So hari ni masih berehat. Dan hari ni last day bercuti. Dan hari ni juga balik ke JB. Okay lah, kita tak boleh cerita lama-lama
Sebab kita kena top up duit. Gitu. Okay, bye. 깨어나 돌아가고 싶지가 않아 조금만 더 널 안고 꿈을 꾸고 싶어져 이 많은 얘기들이 내가 눈을 뜨면 다 사라질 것 같았어 그런 생각을 하며 가끔만 살다 해 네가 없는 곳에서 있는 날 몸이 얼어붙을 것처럼 무서워 그런 하루는 나에게 없어 I'll be there whenever you want me I need somebody who can love me at my worst No, I'm not perfect but I hope you see my worth This is only Bruh. Bruh. Terima kasih kepada Majlis Konvobila. Dengan Majlis Konvobila kita dapat bercuti, guys. Lepas tu selamat tahniah kepada semua pelajar yang sudah konvo. And selamat bekerja. Fighting. Top up balik duit. Okay, kita dah nak balik dah. Yang sini nilai. So kita dah on the way nak balik. Dah siap mandi-mandi. Nak pergi ke atas tukar baju. Okay guys. Okay guys. So kita on the way. On the way pula. Dah siap-siap untuk balik. Ini warna saya tak okey sangat. Sebab cerita tu lah. Warna ni tak apa okey. Sebab iron tak load. And tudung ni dah kejung. Aku mana nak iron sangat. Sebab kita akan keluar pergi makan je. So tak nampak sangat lah. Terus aku ni tak apa nak iron. Jadi kita pergi makan. Pergi makan, kita gerak balik. Bruh. Itu yang itu dia. Bye. So sekarang ni okay, Jia dah pulangkan kunci. Thank you, Easy Home. Easy, so glad you balik. Bye Nilai. Yuhu. Meow 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 meow. Saya nak makan telur kapas. Wah, dah makan dah. Dapat makan. Rasa macam nak makan awan. Wow, dapat pun. Dapat. Bruh. Guys, so kita dah sampai di JB. So sekarang kita tengah tunggu ayah beli barang ganti kereta dia. Dia punya wiper rosak. So belilah kejap. Okay, bye. Okay, dah sampai JB. Finally dapat makan Jumbo Cameron Highland. This one is warna dia pun macam highlight gitu. Buat dia sedap.